Hello korang, Assalamualaikum. Welcome to back my channel, Geng Lori Sawit. Hari ni kita tak ada cerita pasal lori lah. Kita ada tambah jalan, angkat kalbert. Okey, korang tengok video dari awal sampai mula, okey? Jangan lupa like, comment, subscribe Mantap man. Okey, mula-mula hari ni kita angkat kalbert dulu. Kalbert ni korang untuk ditanam dekat tempat tanam semula aku lah. Tempat tanam semula, okey? Okey, kalau kita tanam semula, jalan banyak akan diubah korang Jalan banyak akan diubah. Dah tu banyak-banyak jalan yang parit tu, kalbert akan diubah mengikut kesesuaiannya. Okey korang, sekarang ni aku tengah angkat kalbert ni. Okey, dua kalbert panjang ni bukan kalbert biasa-biasa Okey korang, pertama kita angkat dua kalbert ni, bagi jalan-jalan. Tak adalah jalan-jalan, pergi taruh tempat sepatutnya ditaruh. Okey, bergoyang-goyang korang berat ni. Okey, fungsinya macam mana kita nak tahu tempat taruh kalbert? Senang je. Kalau ada longkang, ada parit, kita taruh kat situ. Tapi ikut jalan lah, sebab biasanya yang ni dah tanam semula kali kedua korang Tanam semula kali kedua ni korang, kita dah banyak nak buat jalan lagi mantap lah. Okey, singkat cerita, aku dah siap tanam kalbert lah. Tak sempat nak rakam lah korang kan, sebab rakam pun sorang-sorang kan. Okey, dah siap dah tanam. Ni bekas tanam yang lain lah Yang tadi tu taruh dulu, belum tanam lagi. Ni yang lain, tinggal nak tambak lah atas dia. So kena taruh, kita kena tambak lah. Macam aku tambak ni, pertama JCB tu akan layer pertama. Layer pertama tu tanah-tanah yang biasalah, kasih lock itu kalbert lah. Lepas tu baru kita taruh lah, ini apa orang panggil, batu tanah merah. Kat sini tempat aku ni senang cari batu tanah merah tau. Ada orang cakap batu tanah merah ni mahal juga. Okey, dah siap. Hari ni bukan aku berseorangan aku ada dua orang dengan tu dia, dengan veteran. Nama dia Encik Tajul. Okey, mantap man. Banyak abu, kita pakai mask lah. Nak kata mask tak mask lah, tapi tutup hidung dengan mulut lah, demi keselamatan kalau masuk habuk-habuk dalam paru-paru, tak sakit hari ni, tapi 10 tahun akan datang kita akan merasai kesakitannya itu. Okey ni mana pula orang tua ni? Tak ada pula dia. Oh, dia bawa JCB lah korang. Dia bawa JCB. Driver JCB pergi tengok tempat apa tu, ikut mando pergi tengok tempat taruh nak tanam kalbert kat mana. Jadi ni Cik Tajul bawa JCB, belajar-belajar. Walaupun dia tak pernah bawa kan, dia belajar. Kalau kita duduk kat ladang ni, banyak kenderaan, lagi banyak kita bawa kenderaan, maksudnya lagi banyak kita pandai bawa kenderaan, banyaklah job kita dapat. Senang kita cari kerja macam tu. Okey, jom kita tengok orang tua ni bawa JCB macam mana. Okey tak okey? Tu orang tua tu. Lagi ke mana pula dia? Baru nak tengok dia bawa macam ni. Okey, mantap. Jadi kita tengok, dia nak gustankan dia punya tu kereta lah korang. Gustankan dia punya kereta. Mantap ni dia. Dia dah gustan ke belakang sikit. Dia naik lagi kan. Dia naik lagi. Ini bukan driver asli driver asli, dia bukan driver original Driver original Encik Zali. Encik Tajul ni dia cuba-cuba bawa lah, nak isi kat dia punya trailer slow-slow. Sebab dia pun ada pengalaman sikit-sikit, tapi dia mungkin dah lama tak bawa. Kau tengok tu macam mana? Lama je berdigi tanah tu kat dalam tu. Aduh, kan. Kita hidup dekat dunia ni korang, kena belajar semua benda kan. Selagi nafas dikandung badan, nafas dikandung badan lebih kurang lah. Selagi tu kita belajar. Okey, dia slow-slow. Cik Tajul. Ini orang tua, walaupun dah tua kan, tak adalah tua sangat, tapi nak banding kita orang yang lain-lain, dia yang paling berpengalaman. Benda apa yang tak pandai bawa. Mungkin helikopter dengan kapal terbang dia belum pernah bawa lagi lah. Kecuali mesin-mesin ladang ni, semua dia dah bantai bawa lah. Excavator mini, excavator apa, excavator besar, excavator raksasa, semua dia dah bawa dah. Tengok dia slow. Aduh, kalau macam ni lah. Ini namanya belajar korang, bukan belajar semua terus pandai. Macam kita kecil-kecil dulu, lahir-lahir bukan boleh terus berlari. Bukan kita ni macam anak lembu. Anak lembu kan lahir-lahir terus boleh lari. Kita tak, kita belajar step by step kan. Ini dia, step by step lah. Driver dia Encik Zali tengah pergi tengok spot-spot nak tanam kalbert tempat yang seberikutnya.
selepas ni lah. Ni tadi kau tengok aku tuang tanah tadi, nak meratakan jalan tanam semula ni. Okey, nak ikutkan cerita, singkat cerita lah Tanam semula ni dah kali kedua Yang pertama dah tebang, ini tanam yang kali kedua. So jalan-jalan dia akan dibuat lagi mantap, lagi bagus yang sebelum ni. Kan memudahkan bila pokok ni dah besar atau pokok ni masih kecil, memudahkan untuk orang meracun sebab jalan dia straight lurus-lurus. Kan memudahkan lah. Aku pun tak apa-apa faham, tapi kebanyakan dah trip kedua tanam ni banyak jalan dah dikasih besar dan dikasih cantung dan dia kasih lurus, mempermudahkan untuk angkat buah nanti bila dah besar. Dan bila time nak baja, sebab masa kecil ni baja ni penting, sebab ni lah waktu dia nak membesar dan baik. Macam kita budak kecil lah, masa kita masih kecil-kecil, macam mana ayah kita asuh kita dengan baik, bagi makanan baik, kita besar dengan baik, dengan positif. Macam tu jugalah sekarang ni kan. Sawit-sawit yang kecil ni akan dipupuk, akan diajar, maksudnya akan dimakan dengan baik, dijaga dengan baik, akan nyantap. Okey, Cik Tajul dah settle lah. Ni Zali dah sampai. Okey, mantap Cik Tajul. Mantap dia kau. Okey, ni driver yang sejati, baru laju. Ini berpengalaman ni. Ini mungkin Zali ni lahir-lahir dah bawa JCB. Okey, berbalik pada pokok kecil tadi. Macam tu lah. Awal kita tanam, waktu 4-5 tahun tu kena jaga betul-betul. Bila dia dah mantap, barulah kita dapat hasil yang super. Menikmati hasil sawit ni. Okey, Cik Tajul dulu isi. Ini traktor Cik Tajul, dia dulu isi. Lepas tu sekejap lagi aku pula. Okey, ni batu ni mantap Tak semua ladang ada batu tanah macam ni Ini kalau batu tanah ni kalau jual, mahal korang. Boleh kaya saya, kaya. Tak adalah kaya. Ayak. Tak ada kaya lah. Tapi boleh. Okey lah, mantap lah, cukup tengok. Batu memang cantik ni. Okey, JCB dia mantap. Jom kita tengok dari dekat Mr. Zali. Dia tengah makan kerepek ubi. Sedap tak? Sedap. Takut dia. Okey, ni giliran aku pula isi. Okey, mantap Batu dia memang mantap korang. Kalau kita tak tambak pakai batu kisaran. Ni batu kisaran bukan Batu merah panggil. Batu merah kecil-kecil, bulat-bulat, cantik, cun orang budak-budak. Kita masih kecil-kecil itu kutip-kutip untuk lestik burung. Inilah batu dia. Inilah korang batu dia. Tambak, bila musim hujan, lori, traktor, lori, utara lori ambil buah, lori bim apa semua, taklah tersangkut dan tak licin. Okey, dah siap. Jom kita jalan on the way. Tengok cun-cun pokok dia cantik. Kau perasan tak dekat pokok tu ada macam plastik atau kain warna hitam? Itu untuk melembapkan keliling pokok dan memastikan pokok tu air bertakung ke atau lembap lah, biar akar dia subur dan cepat. Sebab korang tak tahulah ada buat ke tak, tempat aku ada buat. Dia macam tu. Okey, kita mula tambak korang, isi balik ke kalbun ni. Mantap. Cun. Aduh. Ini kalau kebun sendiri ni, kaya aku, kaya. Kan, mana tahu ada rezeki nanti aku buat ladang sendiri nanti, mana subscriber aku panggil jadi kerja kat sini. Okey, Zali pun dah meratakan, sebab dia tak ratakan, tak semua nak dicunkan sebab kita orang untuk settle lock culvert ni aje. Sebab nanti akan ada lori dan traktor lain untuk macam mana lagi? Untuk meratakan dia. Batu tanah merah ni akan diratakan setiap semua jalan, tapi kita orang cuma bahagian untuk ni lah panggil tutup culvert ni, lock culvert ni, biar culvert tak bergerak. Nanti akan ada grup yang lain pakai lori, pakai batu merah ni juga. Itu panggil tambak pakai lori lah kan kot. Ni. Tapi ini step kita orang yang pertama ni yang penting untuk lock culvert, lock jalan, buat jalan baru, dia orang akan standby lah. Okey, macam ni dia. Yang buat ni bukan orang biasa-biasa orang berpengalaman. Sebab yang ni yang pertama kali kita orang buat jalan. Maksudnya jalan ni tak pernah buat lagi. Sebelum ni jalan lain, tapi sekarang peta untuk memudahkan lagi jalan kita orang. Macam aku cakap tadi, jalan banyak akan diluruskan untuk mudah orang baja, racun dan utamanya angkat buah dan keluar buah. Cepat kita keluar buah, cepat kita dapat hasil. Macam tu caranya. Ni Cik Zali ni tengah meratakan batu dia memang cantik tu orang.
Setahu aku macam orang-orang yang datang sini dia cakap tak semua ladang ada batu merah bulat macam ni. Kan, tapi kau tengok dari sana lurus je. Yang ni akan dia cantik je. Dia akan diratakan lah sebab nanti akan ada grup lain untuk mencantikkan lagi jalan ni. Ini kita orang ni buat step pertama lah. Dia ada step A, B, C sehinggalah D kan. Sampailah cantik tempat ni korang. Mesti korang cakap, abang ni angkat tanah pula tak angkat buah ke? Sekarang ni bulan 1 bulan 2 dekat tempat aku, mungkin kat tempat lain lah, tengah musim kurang buah. Kalau orang kerja sawit angkat buah tahulah sekarang ni musim apa. So ini aku buat kerja ni petang. So pagi buah dah settle lah. Memang tak banyak lah. Cun kan jalan buah memang tak banyak lah kan. So petang mandu aku cakap repair jalan. So dapatlah gaji tambahan sikit kat situ sebab buah kurang kan. Tu aku cakap kalau kita kerja kat ladang ni, kita rajin, insyaAllah adalah lebih sikit rezeki. Bukan nak cakap kerja kat ladang je, kerja kat tempat mana pun janji insyaAllah kita rezeki adalah lebih, insyaAllah macam itulah kan. Okey, ni nak meratakan jalan, menunjukkan jalan, besarkan sikit jalan. Tengok tu lurus sampai ke sana jalan, nampak kan, lurus cun je. Zali ni berpengalaman dia dah umur dia dah nak dekat tu tak payahlah cakap kat segan umur apa, tapi memang dah lama lah pengalaman. Okey, cun balik kepada buah tadi, tengok sekarang ni tempat korang macam mana buah, okey tak okey? Sekarang memang kat tempat aku memang agak kurang lah. So kurang ni waktu ni lah kan, adalah buat kerja lain. Kalau tak buat tanam semula ni, aku akan repair jalan blok aku lah. Sekarang ni tengah ada tanam semula, kita pasang kalbet lah. Kan, relax, santai je. Tengok tanah merah dia memang cun korang. Orang cakap tanah yang macam ni, tanah merah, batu merah ni, yang aku tambak ni yang tengah-tengah ni, kat kalbet ni. Kalbet besar ni aku tak pasti berapa kaki. Ini kalau hujan ni korang, ikan jos pun lalu kat sini. Ikan paus tak ada ikan jos je. Okey, relax, tolak lu cun-cun dulu, tolak. Jalan kalau boleh seboleh-bolehnya kita orang akan buat lurus dan cun, senang keluar hasil. Dan air pun, kalbut pun macam kalbut memang lurus lah kan dia punya tu. Sebab air dia biar tenang keluar, taklah banjir. Sebab ni kawasan rendah ni tau, tanah semula yang kat sini ada kawasan yang rendah sikit. Kemungkinan besar dalam setahun tu mesti ada banjir ni. Bila banjir kau faham lah, susah nak keluar hasil kan. Kau tengok aku tunjuk nanti lagi batu dia cun-cun korang, batu kat sini. Batu merah ni memang mahal. Ni lurus sampai ke sana. Aku tak tahu sampai ke mana tu. Tapi tak sampai Indonesia lah kan. Tapi panjang lah ni. Memang panjang. Cun. Ni batu. Batu ni memang mahal ni. Tengok dia bulat-bulat ni. Kalau like stick, dia adalah bulat-bulat kan. Orang cakap batu ni lah orang panggil. Kalau dah masak betul-betul, aku tak tahu. Bukan masak pakai api lah. Dia betul-betul dah lama. Batu ni lah yang akan buat besi. Tahu tak? Besi-besi tu pakai batu ni, orang cakap jual kat mana, jual kat China ke apa tak. Tapi sekarang ni kita orang tak ada lah buat besi, jual sawit je. Mantap man. Okey korang, sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Assalamualaikum.